Kepulangan semula bintang sensasi JDT, Arif Aiman Hanapi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2026 bukan sahaja telah membuat kagum penyokong tempatan, malah turut menarik perhatian dari Madrid. Selepas hampir 6 bulan menyepi akibat kecederaan hamstring yang serius, pemain sayap berusia 24 tahun itu akhirnya membuktikan bahawa sentuhan berbisa beliau langsung memberikan impak besar. Dimasukkan sebagai pemain gantian pada minit ke-65, Arif Aiman hanya memerlukan sekitar 20 minit untuk melenyapkan impian Kuching City FC menerusi rembatan keras yang sangat mengagumkan pada minit ke-90. Gandingan kelajuan, kebijaksanaan membaca ruang serta ketenangan dalam situasi tekanan tinggi telah meletakkan nama beliau kembali dalam radar bola sepak Eropah. Salah sebuah media yang berpangkalan di Madrid menyifatkan impak segera Arif Aiman sebagai satu fenomena yang jarang-jarang berlaku bagi seorang pemain yang baru pulih daripada kecederaan panjang. Aksi luar biasa Arif ini bukan sahaja membantu JDT mempertahankan kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut, malah masa depan beliau tampaknya akan terus bersinar cerah sebagai permata bola sepak Malaysia yang paling berharga.